Orang yang bergaji RM13,000 ke atas tak semuanya pandai. Ramai orang ingat bila gaji besar semua benda settle. Tapi trust me, aku jumpa ramai klien gaji macam ni tapi hidup still lagi semput. Contoh paling dekat, baru ni aku handle seorang klien. Gaji dia RM13,000. Kalau kau dengar memang macam syok gila kan. Tapi bila aku tengok komitmen bulanan dia, terus aku faham kenapa dia selalu rasa duit tak pernah cukup. Bayar rumah besar, kereta lebih daripada satu, loan sana sini, kredit kad pun ada. Total komitmen dia almost RM11,000 sebulan. So kau kira sendiri balance tinggal berapa je untuk hidup. Kalau nak kata dia tak pandai, tak, dia kerja bagus, gaji pun tinggi. Cuma financial planning dia hancur. Sebab tu aku masuk, aku tolong dia restructure balik semua. Aku cari jalan supaya dia boleh cut down komitmen tanpa downgrade lifestyle dia. End up, daripada RM11,000, komitmen turun tinggal RM7,000 je. Extra RM4,000 tu dia boleh simpan, boleh rolling untuk benda lain. Baru hidup dia rasa ada breathing space. Poin aku senang je. Gaji tinggi bukan tiket hidup senang. Kalau kau tak pandai manage, kau tetap akan jadi hamba hutang.